Soalan nak tanya pasal bayaran MRTT. Dia akan auto potong dari loan rumah atau kita sendiri yang kena pergi bank? Boleh bayar cash tak? Selalunya MRTT akan masuk sekali dalam pinjaman anda. Bank akan terus bayar ke syarikat insurans ataupun takaful. Jika anda nak bayar cash MRTT pun boleh. Tapi kena bagi tahu banker semasa buat permohonan pinjaman rumah. Bukan selepas. Kalau dah sign letter offer dan bank agreement, selalunya leceh untuk tukar. Oleh itu, kena awal-awal bagi tahu banker. Jika anda ambil loan rumah seperti semi-flexi ataupun full flexi, anda boleh bayar selepas pinjaman dikeluarkan oleh bank. Katakan MRTT RM10,000. Bank dah keluarkan RM10,000 untuk bayar MRTT ke syarikat insurans. Sepatutnya anda kena bayar faedah dan pokok RM10,000 tersebut. Jika anda terus bayar bank RM10,000 ini, maka tiada faedah yang akan dikenakan dan pokok anda juga akan berkurangan RM10,000. Kelebihannya, tak payah susah-susah lagi nak buat penukaran surat tawaran bank. Kadang-kadang proses ni boleh melambatkan. Kedua, anda boleh pegang RM10,000 di tangan dulu. Follow Melissa for more tips.